Hari ini saya nak mengetengahkan satu isu yang saya lihat sangat kritikal dan mendesak. Dig deeper, kita nampak ada perkara luar biasa dan luar norma daripada amalan kerajaan-kerajaan negeri sebelum ini. Untuk makluman, sekitar tahun 2010, kerajaan negeri dengan kerjasama Jabatan Pertanian Negeri Sembilan mula mengoptimumkan tanah-tanah pertanian di Negeri Sembilan dengan memberi peluang kepada petani-petani kecil untuk mengusahakan pelbagai tanaman. Ini dipajak tanah kerajaan negeri ini sekitar 20 tahun. Jadi nilaian sewaannya hanya sekitar 15,000 setahun. Jadi ia tak begitu berat. Mereka ini semua alhamdulillah jalan seperti biasa. Tanam macam-macam tanaman. Kerajaan silih berganti bertukar. Tiba-tiba dalam masa 5 tahun, 15 tahun, 5 tahun terakhir ini mereka mahu menambah pajakan. Bila dia nak tambah pajakan, syarikat-syarikat ini mula memohon kepada kerajaan negeri dan disokong oleh Jabatan Pertanian Negeri Sembilan sendiri. Yang mengejutkan, tiba-tiba rupanya tanah-tanah pertanian ini telah dipindah hak miliknya kepada anak syarikat kerajaan negeri yang namanya NSPO. Yang apabila dipindahkan tanpa pengetahuan pengusaha-pengusaha ini mula terkejut. Jadi tak apalah, kerajaan negeri pun keluar surat lagi sekali minta mereka ni mohon kepada anak syarikat kerajaan negeri. Jadi yang mengejutkan lagi, apabila dia minta lagi sekali, tak apalah, dia pun ikutlah birokrasi yang kerajaan negeri buat ni, minta kepada NSPO ini, Negeri Sembilan Palm Oil ini. NSPO ini seakan-akan kita percaya cuba menyukarkan dan meletakkan, menaikkan sewa pajak ini 5 ke 6 kali ganda lebih tinggi daripada asalnya. Asalnya mula 15,000, sekarang sudah jadi 84,000. Jadi kita pun hairan. Apa rasionalnya tiba-tiba sekarang naik sampai 5 ke 6 kali ganda? Apakah ini satu taktik? Kita percaya taktik untuk cuba sukarkan, untuk usir petani-petani ini keluar. Dan apabila itu berlaku, sudah pasti petani-petani ini ada yang banyaknya buat rundingan, cuba merayu dan sebagainya. Tetapi apabila rayuan demi rayuan, bila kita petani-petani ini nyatakan mereka tidak setuju, kerajaan negeri terus ambil saja tanpa sebarang pampasan. Pada saya ada 2 fail, tetapi sebenarnya ia terjadi lebih banyak dan sedang banyak lagi reporting kepada kita di beberapa kawasan. Tanah ini bukan kecil-kecil anak, ini tanah ada 100 ke 200 ekar. Cuma apabila ia berlaku di dalam pengawasan, pengurusi jawatan kuasa tanahnya adalah Menteri Besar